ngam ke apa, saya balik ke abang lah. Abang. Okey. Dalam video lepas, masa servis, aku terinzan nak upgrade pada V3. Tiba-tiba morning guys. Hari ni kita ada nak buat kerja gila lagi. Jom, kau ikut aku jap. Hari ni kita daripada rumah, kita gerak jauh sikit. Naik Grab. Grab dah sampai lah. Jom, ke mana kita? Jam cuy. Bang, nanti kejap lagi macam tadi bang okay. Abang dalam 5 ke 10 minit saya secepat mungkin lah. Kalau anda kata ngam, tak ada masalah lah. Kalau anda kata mana tu tak ada apa, ngam ke apa, saya balik ke abang lah. Agak-agak okey lah. Alright. Sampai. Okey lah bang. Karakter dia relax. Skuter lah. Jadi guys. Makan lah. Jadi. Abang okey. Serahkan motor dengan nilai dia pada Izami. Saya beli motor tersebut lah, terima motor tersebut dengan RM1 seadanya sebegitulah. Okey bang. Dan bersahabat selama. Ya, terima kasih bang Alright. Aduh, hayang Keesokan harinya. Buat sound effect sendiri dah Yeah boy. Hari ni aku panggil si Hassan datang nak shoot barang yang kita beli tu lah kan. Dia tak tahu. Memang dia tak tahu langsung. Tak ada siapa pun tahu sebenarnya kan. Menjerit dia. Baru dia takal. Jadi jomlah kita. So guys, inilah dia pembelian kita semalam yang daripada Melaka ke Tanjung Malin tu. Ini adalah Honda Forza 750 V1 2021 sampai 2024 punya model lah. Yang sekarang ni V2 tak silap yang 2026 tu kan. So basically bagi yang pening kan, apa benda lagi Zami buat ni, aku pun pening, jangan risau. Aku sibuk pening dengan diri aku. What happened, ini adalah another pembelian yang tak dijangka, unexpected punya purchase yang aku sendiri pun lepas dah beli macam termenung. Apa yang aku buat ni kan? Stop it. Get some help. Tapi ya, here we are. So ini akan jadi tambahan kepada skuter-skuter yang kita ada lah. So dekat sini kita ada Zonte 350i yang Hassan sedang pakai, dah jadi merah dah pun. Dan T-Max 560 V2 yang dalam video lepas, masa servis, aku terinzan nak upgrade pada V3. Tiba-tiba, inilah kejadiannya. So apa? Lepas aku buat kira-kira, penambahan daripada situ ke V3 boleh dapat sebuah Forza sebenar-benarnya. Dan lepas aku buat perkiraan dan pertanyaan, ada dua side of pendapat. Ada yang kata better angkat V3 sebab T-Max ada karakter dia yang best, dan aku agree sebab bila aku pakai T-Max tu aku boleh katakan kena dengan jiwa aku. Tapi dengan Izami memang pelik sikit. Kadang-kadang dia suka mencuba, suka buat benda yang berisiko, dia suka hidup dalam bahaya. So ini adalah kita punya percubaan kali ni lah. So bagi siapa yang tak tahu, dulu aku pernah pakai XADV 750 V2 2024 ujung kita jual, dah sampai Thailand pun. So ini first time ever aku betul-betul akan mencuba another DCT kind of scooter. Ini betul-betul scooter. Macam XADV tu dia macam adventure kind of DCT. This one literally scooter lah. So aku beli pun one of the reasons sebab aku dapat jackpot dengan jajan-jajan yang dah siap ada lah. Nice. So basically yang ini macam V2 tu penuh jajan. Yang ini dah ada lengkap jajan dia lah. So tinggal sikit je kalau kita nak bagi dia comel lotte macam tu lah. Alright. So regardless of that, first thing first. Macam korang boleh nampak, ini adalah rupa depan dia. Yes, aku tahu ramai akan kata bang yang baru lagi lawa. Betul. Setuju. Tapi persoalannya dan juga masalahnya adalah yang baru tu, V2 tu, kalau nak dapatkan dekat dalam market sekarang memang susah. Kena order dengan AP holder. Dan kalau ada pun harga dia mostly dekat RM100,000. More than RM100,000. Mahal dia lagi daripada XADV 750 VT. So, for timing untuk percubaan aku nak mencuba kena tak kena pakai Forza punya jenis ni, aku akan cuba dengan model ni dululah. Then, side profile dia macam ni. Kalau tanya pada aku, dia punya karakter dia ataupun rupa paras dia masih lagi banyak berkongsi dengan XADV. Cumanya again dia berkepala skuter. Kedudukan handle dia skuter. Kedudukan beberapa perkara lah, macam kaki lebih sampai semua lah kan. Tapi the rest kalau korang boleh nampak masih lagi XADV, masih lagi rim yang lebih kurang sama. Cumanya yang ini dia pakai sport rim.
Depan 17, belakang 15. Jadi kita tak payah nak tukar sport ring kecuali nak upgrade MFZ. So kat sini kita dapat exhaust standard tapi dia dah tukar straight pipe. So lepas ni kalau aku nak tukar bunyi, tinggal nak cari slip on dekat belakang lah. So I'm planning for aero, atau mungkin kita akan try Revolt performance. Kita try tengok macam mana. Warna hitam, warna standard. Dan yang special dengan unit ni adalah berbeza dengan unit-unit ada dekat dalam pasaran, di mana kebanyakan mereka adalah unit-unit recon, import terpakai daripada Euro ke daripada Japan. This one adalah import baharu. Maknanya owner lama dia beli dulu memang import daripada MSC. Memang import koyak plastiknya. Bukan motor salji, bukan motor terpakai. So dia pakai daripada 0 km sampailah sekarang. Lain-lain tak ada apa aku nak cerita lah. Semalam aku bawa daripada Tanjung Maling ke Melaka. Aku boleh katakan aku ada mixed feeling lagi tau. That's why kita mungkin akan try tahan dulu T-Max tu. Sebab apa, plan aku adalah pakai ni. Of course T-Max kena let go lah. Sebab aku bukan kaya sangat nak simpan dua-dua. Jadi for time ni aku try tahan mungkin seminggu dua. Aku nak try dapatkan feel. Kalau let's say aku betul-betul nakkan this kind of feeling, mungkin aku akan simpan ni. Tapi who knows, kalau tiba-tiba T-Max yang kena dengan jiwa aku, mungkin yang ini aku akan kenakan, yang ini aku akan pakai. Wait for it. Here it comes. Almost there. Dan mungkin akan kat V3 ke, mungkin pakai je lah kan. Sebab motor ni pun best. Serius, bila aku baru pakai, baru tukar ni, ini first time tau aku membuat pertukaran yang tak berlaku pertukaran. Selalunya aku trade in kat kedai, mana satu let go, satu pakai. Jadi kalau anda kata aku menyesal, tak boleh nak buat apa kecuali aku kena kerugian lagi lah. Ini first time aku ada dua-dua. So aku ada ruang sedikit untuk betul-betul cuba one by one, tengok macam mana. Jadi bagi siapa yang concern, yang nak tahu, bang, Forza versus T-Max macam mana, komen dekat bawah apa yang korang nak tahu. Kita akan cuba videokan secepat mungkin. Sebab apa? Aku cuba letak allocation masa aku 2 minggu je. Aku tak nak lebih. Sebab apa? Semakin lama, mungkin perubahan harga market tu semakin tinggi. Mungkin yang ni akan makin murah, mungkin itu akan makin murah, mungkin makin mahal. Who knows? Tapi try to bear with me. Komen je dekat bawah korang nak tahu apa. So, apa plan terdekat aku nak buat dengan motor ni? Okay, first thing first. Okay, sini. Kita akan cuba ubah windshield ni. Sebab apa? Bagi aku, windshield ni agak tinggi sikit lah. Tapi semalam aku bawa memang potong angin lah. Cumanya sebabkan dia tak ada motorized punya windshield as per V2. Jadi kalau anda kata aku convert pendek, itu memang sacrifice. Tak ada nak bolak-balik macam T-Max, kita boleh turun naik kan. Pakai pendek boleh naik okey sikit. Yang ini memang fix. So, kalau aku ambil pendek, memang aku kena tahan angin. Kalau pakai yang macam ni, kena tahan rupa dia macam ni. Alright, itu yang pertama lah, windshield. Yang kedua, straight away, telinga capang ni. No, for me no. Buang. Kita akan pakai yang dekat handlebar punya. Sebab luckily dekat handlebar ni dia ada thread tau. Pelik kan? Kalau korang boleh nampak, dia ada side mirror sini kan. Tapi dia ada thread juga untuk kat sini. So meaning that dia berkongsi dengan SADV lah. Sebab SADV kat sini kan. So kita masih lagi boleh pasang side mirror kat sini. So ini memang kita akan delete. Exhaust, macam aku cakap tadi, sama ada kalau kita nak angkat yang branded punya, mungkin aku nak masuk aero. Sebab itu yang paling aku pakai aero, aku suka lah. Dan kebanyakan orang aku tanya SADV ke apa, dia orang recommend aero. Cumanya aero sekarang tak ada stok yang harga aku nak tu. So option kedua adalah Revolt Performance. Kita akan try contact Jared, brother Jared kita. Itu je lah kot. Sebab okay, motor ni yang menariknya adalah dia dah siap ada all-in tau. Tu. Bawah tu tak tahu boleh nampak tak nampak warna kuning tu. All-in Euro spec. Lepas tu dekat bawah seat ni, aku tak keluar lagi barang. Dia dah siap ada ni, Rapid Bike Smart. Nice. Ni. So motor ni dah siap pasang dua benda ni lah. Jadi kalau anda kata nak buat performance, apa lagi nak buat kecuali korang nak buat remap, woolish ke apa. Tapi bagi aku cukup lah kot. Semalam aku try, tak dapat try sangat sebab aku buat rumah aku dah cukup okey. Oh, kita try duduk, korang boleh nampak posture dia macam mana lah. Alright, so Okay. Ini kedudukan dia. So kalau anda kata aku turun double stand, kaki aku flat kat bawah. So kalau based on pengalaman aku guna SADV 750 V2 dulu, aku akan menjengkit macam ni. Ini aku boleh flat. Walaupun dah pakai Euro spec punya all-in, still okay. Dan kalau anda kata aku nak reverse ke apa, still manageable lah. Tapi jujur cakap, for the first impression, untuk keluar rumah ni, nak reverse ke apa, T-Max lagi ringan lah. T-Max lagi mudah macam pakai zone test je. Yang ini perlu berusaha lah. Mudah sikit daripada SADV, tapi masih lagi hefty 750 punya bike lah. Cumanya semalam masa bawa tu, DCT tu, sebab itu aku nak tukar exhaust. Sebab DCT tu
bunyi dia, feeling dia best, tapi exhaust dia tu standard, jadi bunyi dia agak lucah kat situ. Jadi kena tukar. Lain-lain tak ada apa-apa. Yang ini aku masih lagi atas pagar, sama ada aku nak pakai macam ni, letak box, sebab apa? So dia pun kecil. Ataupun aku nak togglekan buat betul-betul compact dan tajam lah. Dan macam aku cakap dalam video yang lepas, Forza ni best dia sebab dia punya pocket ni usable. Semalam aku balik daripada Tanjung Maling ke Melaka, handphone, wallet, masih lagi boleh muat satu lagi handphone, 2 handphone boleh. Even aku rasa lagi besar daripada T-Max punya pocket, cumanya tak sedalam T-Max. Tapi lebar dia lebih lebar, dia punya pocket tepi ni. Under seat kecil sikit daripada T-Max, tapi better sikit lah kot daripada SDV rasanya. Itu je lah kot. Motor in the good condition, warna hitam, original, kilat lagi, tak ada satu calar balah halus, culu bulus pun, okey. Ya, owner jaga dengan baik. Itu je lah kot. Korang nak tahu apa, korang komen dekat bawah. Basically semua orang tak tahu perancangan ni, Hassan pun tadi terkejut. Jadi kita ada kerja nak buat kat studio. Korang nak tahu apa, nak test apa, nak bandingkan apa, this one and that one, or even dengan SCDV lah, sebab kita ada kawan-kawan guna SCDV. Korang komen je dekat bawah. Jangan dilupakan juga kita punya John Test kat sini, masih lagi perform really well. Hassan pun dah buat banyak benda. So sampai jumpa di konten akan datang. Aku masih lagi perlu memikirkan apa yang aku lakukan hari ni. Modal peram ni keras, jadi kena cepat sikit. Korang komen apa korang nak komen, nanti aku akan share juga dekat platform TT aku. Jumpa di next video. Bye.